apa-apa juga yang nak dilakukan, dia jangan keluar daripada apa yang terkandung dalam perlembagaan. Negara ni dia ada jenis bingkai dia. Ya, kalau tanya saya, bila bercakap tentang Malaysia Madani, ada 3 bingkai penting. Nombor satu, faham dulu sejarah kenegaraan. Sebab bukan mudah nak merdeka, Pak. Kan? Orang dunia tamat tahun 42, merdeka tahun 50. 10 tahun lebih baru nak merdeka. Betul tak? Sejarah tu penting. Daripada sejarah tu apa dia? Yang mengikat kita sebagai kesatuan bangsa. Perlembagaan. Jadi bahasa orang utara sebutnya jangan duk monyet. Itu bahasa orang utara. Orang memang kata apa? Jangan duk monyet. Bergenyam. Kan? Jangan. Sebab perlembagaan itulah yang mengikat kita sebagai satu kesatuan bangsa. Konsep federalisme itu apa dia? Bingkai yang penting. Nombor satu, kuasa yang paling tinggi dalam negara. Kedua, ada sebuah itu. Betul tak? Itu kuasa yang paling tinggi. Bila parlimen tergantung, apa penyelesaiannya? Yang Ketua Agung dengan Majlis Raja-Raja bersidang memutuskan cari seorang yang tadi ramai-ramai tadi yang dapat kepercayaan majoriti jadi Menteri Kuasa. Lepas tu tutuplah kerajaan, bincanglah. Kan? Tentukan itu lagi. Agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan dan agama lain boleh diambil. Itu bingkai. Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi persekutuan. Bahasa Melayu kita belajar tak? No? Jadi apa pun nak cakap tak kisah lain. Mesti tak benda kan. Bagi saya, jangan terkeluar daripada prinsip. Okey? Okey.